Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan media yang membuat liputan ceramah penting malam ini. Majlis pengisytiharan kemasukan 15 orang tokoh-tokoh kita yang bersama dengan PAS, dan malam ni kita menerima borang keahlian masing-masing. Bagi pihak parti, ini satu perkembangan yang sangat positif, menggambarkan penerimaan masyarakat kepada perjuangan PAS di kalangan tokoh-tokoh pelbagai bidang yang ada, dan kita harapkan insyaAllah ini akan membina satu momentum dalam gabungan kerjasama politik dengan rakan-rakan kita yang lain, dan kita harapkan insyaAllah dia akan menjadi semangat kepada orang lain untuk bersama-sama dalam perjuangan PAS. Ada beberapa orang lagi yang kita akan proses kemudian. Saya tadi baru pergi ke Resmi Masjid Agung di Rembau, bekas adun Sungai Lui menyertai PAS, tapi dia menyertai beberapa bulan PAS tapi dia hadir dalam program. Bermakna ramai tokoh-tokoh daripada UMNO yang bersama-sama dengan PAS dan pelbagai pihak lah, dan masih ada lagi sebenarnya yang akan kita isi mereka lah. Ketika adanya kemunculan parti baru menjelang pilihan raya tadi, tapi kelihatan malam masih ramai yang memilih PAS. Saya mengalu-alukan semua parti-parti yang nak bersama dengan kita dalam muafakat politik, termasuklah parti-parti baru, dan walaupun PAS menjadi anchor kepada gabungan tersebut, saya rasa itu di antara momentum yang kita tengok tadi. Tapi kita lihat bahawa parti-parti rakan-rakan kita nak bersama, kita alu-alukan semua pihak, insyaAllah. Buka berkenaan dengan jawatan semua pembangkang ramai yang kritik baru belum lagi menjawab untuk menjawab sebagai pembangkang atau orang lain. Sebenarnya daripada awal kita memang nak mengekalkan untuk Syed Hamzah sebab prestasi dia dan ramai di kalangan parti parlimen yang bersama dia. Sebab tu bila dia tubuh parti dan bersama dengan kita fikir kita teruskan mengekalkan dia. Sebab daripada awal pun sebenarnya, daripada awal lagi, cuma Bersatu tidak begitu selesa dengan Tazah yang dipecat oleh parti. Kerana dia terus parti baru, parti lain, dan tak ada kemena dengan Bersatu, dan dia bersama dengan kita kekalkan juga semula. Buat masa ni parti belum terima senarai. Prosesnya biasa parti akan terima senarai, kita akan angkat Majlis Syura. Agung akan angkat pada Majlis Syura Ulama untuk diteliti, dan senarai itu akan turun semula kepada Jawatankuasa Pusat untuk kita tengok siapa yang terbaik di kalangan calon. Buat masa ni belum ada lagi lah. Belum. Dijangka mungkin ada tempoh tertentu yang akan diselamatkan atau macam mana? Ya, biasa ada tempoh. Kita akan, tapi buat masa ni kita akan teliti dulu kursi. Biasa sebelum nak calon lah, kita akan teliti jumlah kursi, calon-calon nak bertanding. Biasa kita akan timur 2-3 calon dalam satu dun untuk kita angkat ke syura. Kita terbuka daripada pelbagai pihak, pelbagai background. Dalam PAS ni kita boleh terima ke ahli agama ke, profesional ke, tokoh korporat ke, yang nak bersama kita alu-alukan, insyaAllah. Okey. Ada di antara baru yang tiba dah join beberapa parti sebelum ni. Ya. Apakah kriteria dalam menerima? Dia dalam sistem demokrasi, kita terbuka bebas untuk ahli itu nak menyertai. Kadang-kadang dia menyertai satu parti, dia rasa tak selesa, kemudian dia nak menyertai parti lain, kita terbuka. Bagi kita, semua orang nak beri sumbangan, kita alu-alukan. Kita terbuka. Akan dibincang dalam mesyuarat PN nanti. Belum ada tarikh, belum set tarikh, tapi tak lama. Okey, terima kasih banyak semua. Thank you. Okay, Assalamualaikum.